Siapa yang jaga 6 perkara ni, Rasulullah jamin dia masuk dalam syurga. Hui, biar betul Ustaz. Apa tu 6 perkara tu Ustaz? Sebelum tu, tekanlah dulu butang share, butang repost, copy link masuk dalam grup. Sebarkan video ni sebanyak mungkin. Orang Islam yang tengah tengok video ni sekarang, dia simpan video ni seorang-seorang, dia amalkan seorang-seorang. Jujur, dia ni seorang yang terpaling pentingkan diri sendiri. Tak maulah, takkan nak diri sendiri je masuk dalam syurga. Mak ayah kita, kawan-kawan kita, family kita, adik-beradik kita, jiran kita pun nak juga masuk dalam syurga. Bukan kita seorang. Sebarkan video ni nah. Okey, sabda Nabi SAW. Hadis ni berbunyi macam ni. Berkata Abu Umamah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, berilah jaminan kepadaku 6 perkara, maka aku jamin, Nabi kata, aku jamin bagi kalian syurga. Oi, apa 6 perkara tu? Yang pertama, jika salah seorang daripada kalian berkata, yakni bercakap, maka janganlah berdusta. Nabi tak bagi kita cakap bohong. Tu yang pertama, jangan cakap bohong. Yang kedua, jika diberi amanah, janganlah berkhianat, Nabi beritahu. Yang ketiga, jika dia berjanji, janganlah menyelisihinya. Makna dekat sini, jangan mungkir janji. Yang keempat, tundukkanlah pandangan kalian. Jika perempuan ke, kita kena tunduk pandangan kita nah. Jaga pandangan kita. Berapa dah tadi? 3, 4, 5. Cegahlah tangan-tangan kalian, yakni dari menyakiti orang lain. Dan yang last kali, yang keenam, jagalah kemaluan kalian. Jaga, jangan terlibat dengan zina, jangan terlibat dengan apa-apa yang berkaitan dengan zina. Jaga elok-elok nah. Okey, itulah 6 perkara Nabi beritahu. Siapa jaga, Nabi jamin masuk syurga. Ui, syoknya. Semoga kita semua berpeluang untuk masuk ke dalam syurga bersama ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, dan semua umat Islam dapat masuk dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Komen amin kat bawah. Jangan lupa share, repost, sebarkan video ini sebanyak mungkin. Mantap.